Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Azmin dan rakan saya Akif. Wartawan channel TV SAS, saluran informasi anda. Hari ini, 25 April 2026, telah berlangsung dengan meriahnya Kejohanan Olahraga Tahunan Kali ke-65 tempat di Padang Arena Bestari, SK Sultan Abdul Aziz, Teleng Intan. Acara tahunan yang dinanti-nantikan ini telah disertai oleh guru serta guru-guru yang memberi sokongan padu sepanjang kegiatan kejohanan berlangsung. Kami berada di Padang Arena Bestari, di mana acara pembarisan rumah sukan akan berlangsung sebentar lagi. Seperti yang dapat kita lihat, setiap kontingen tampil dengan penuh gaya dan kreativiti mengikut tema pembarisan tahun ini, iaitu kehidupan laut. Sorakan daripada para penyokong jelas membakar semangat para peserta. Penilaian pembarisan ini melibatkan aspek kekemasan, disiplin, kreativiti dan semangat berpasukan. Memang dapat dilihat setiap rumah sukan memberikan persembahan yang terbaik. Kami juga menyertai acara pembarisan hari ini. Semoga pasukan kami dapat hadiah persembahan terbaik pembarisan. Dengan harapannya semangat yang kita ada dalam bersukan ini kita gunakan juga di dalam kelas untuk kita bersaing dalam satu wadah perjuangan. Perjuangan kita bukan hanya di Padang tapi juga di dalam kelas. Jadi semangat kesukanan yang tinggi serta tindakan kerangan yang memakna semua. Kejohanan ini telah dirapikan oleh Syahrul Faisal bin Gam, Director of Company Klinik Medipa Care Sendirian Berhad Teluk Intan. Dan untuk makluman pada sini, pihak Medipa menerima sebanyak RM500. So insyaAllah akan datang kita akan lagi banyak menerima untuk sekolah ini insyaAllah. Selesai acara perbarisan, kejohanan diteruskan dengan pelbagai acara balapan seperti lari 100 meter akhir, lari 200 meter, lari 4x100 meter serta acara sekenika untuk prasekolah dan tahap 1. Para atlet menunjukkan kesungguhan dalam setiap acara, saling bersaing secara sihat demi mengharumkan nama rumah sukan masing-masing. Sekarang saya bersama Cikgu Hasnida, penolong kanan kokurikulum. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa harapan Cikgu tentang kejohanan yang berlangsung hari ini?
Okey, apa yang cikgu harapkan ya pada hari ini perjalanan kejohanan olahraga tahunan kali ke yang 65 bagi tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, semuanya dalam keadaan yang baik, teratur dan juga murid-murid gembira dengan acara yang telah dilangsungkan, begitu juga dengan para ibu bapa, jawatan kuasa dan semua para penyumbang ya dapat berganding bahu menyelesaikan tugasan pada hari ini dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan hari ini dapat diberkati. Itulah ya harapan saya. Terima kasih. Apa perasaan anda mendapat pingat? Saya sangat gembira sebab menyumbang mata dalam rumah sukan Temenggung. Assalamualaikum Kak. Salam. Nama akak apa? Biasa Darisa. Akak masuk acara apa je? 4x100 jemputan. Apakah harapan akak? Semoga sekolah SK Sultan Abdul Aziz berjaya dapat tempat ke-1. KOT kali ke-65 telah dimenangi oleh Rumah Syahbandar. Apa perasaan cik bila Rumah Syahbandar? Perasaan kami, apa dia? Kami mesti ada gembira. Nak dengar lagu kami? Syahbandar, Syahbandar, juara. Terima kasih. Sekian saja liputan sepanjang kejohanan sukan tahun kekali ke-65 daripada kami melaporkan untuk channel TV SAS. Bye. Assalamualaikum.